Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, lama dah kita tak buat vlog update kat YouTube. Jadi hujung bulan 1 2026 kita baru sampai di Setulang Laut daripada Seremban tadi, Negeri Sembilan pukul 6.30 petang tolak, dan sekarang ni dalam pukul 11.30 sampai Setulang Laut. Sekarang pukul apa? 11.47 lah, kat pukul 12. Sampai di Berjaya Waterfront. InsyaAllah tahun ni kita, lepas 2 tahun, kita kembali ke Daik Lingga untuk memburu manuskrip dan hubungkan, nak jumpa kawan-kawan ya. Kawan-kawan di Daik, di Tanjung Pinang, di Pulau Penyengat, menghubungkan kembali tali persaudaraan sesama Muslim, insyaAllah. Jadi tengah cari tempat nak menginap malam ni. Tak sempat nak buat apa dia intro pada awal tadi. Sampai ni pagi tadi naik hiking Batu Putih, Minggu Al-Aqsa sedunia. InsyaAllah esok pagi pukul 9.30 lebih kurang kita akan naik ferry lah, harap-harap tak delay. So sekarang ni dah dari depan Waterfront, Jaya Waterfront. Kita nak tengok cari, sebab masjid dengan surau banyak tutup. Kita cari hotel-hotel bajet, tengok kat sini ke, rehat, penat juga ni, non-stop tadi. Kali ni kita jauhlah ke Membara Ilmu mencari manuskrip dan tempat-tempat sejarah. Berdua je, hak lain ada keuzuran tak dapat nak hadir, nak ikut sekali. Jadi kami berdua saja dengan Ustaz Umai, berdua orang ya. Kali ni 2 orang ya. Lalu 5, lalu 6 orang. Tak apa, insyaAllah kali ni kita fokus pada manuskrip lah. Nanti bulan 6 nanti kita akan datang lagi ke Daik untuk fokus pada tempat-tempat sejarah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Mohon doa semua. Jom kita cari hotel bajet dulu. Penat ni, harap-harap ada lah. Selamat pagi. Pagi ni insyaAllah kita akan naik ferry. Kalau ikut jadualnya, kita boarding pukul 7. Sekarang pukul 7 suku, 7.50 start boarding. Pukul 9 lebih lah, 9.30 ke 9.50 kita akan belayar kalau ikut jadual dia. Jadi semalam cari homestay, rumah tak dapat, kita tidur surau. Itu tadi kita semayang kat masjid dekat sini je, Masjid Setulang Laut. Di mudah Masjid Setulang Laut dekat sini. Lepas tu sebelah dia Berjaya Waterfront. Sarapan pun mudah. Parking kat depan kedai-kedai makan dia cuma aja 7 hari kan. Tapi kalau nak parking dalam ni boleh. Parking dalam ni RM5 sehari. Kalau parking luar sana tu RM15 sehari. Jadi pilih lah. Kalau puasa nak reduk, boleh parking dalam lah, RM5 sehari. Kalau nak parking free tapi panas sikit, depan kedai-kedai makan 7-Eleven dekat dengan surau sana. Jadi kalau parking luar sini mahal sikit, RM15. Cara nak datang, nak pergi ke Daik Lingga ni 2 hari jugalah perjalanan. Jadi mana macam kami daripada Seremban, di Seremban naik kereta, naik bas boleh tak? Naik bas turun ke Lakin, lepas naik Grab datang sini. Kalau naik kereta tu dalam 5 jam. Kemudian sudah beli tiket online siap-siap. Online dekat Berjaya Waterfront ferry 230 pergi balik. Daripada Tulang sampai ke Tanjung Pinang. Pergi kat Tanjung Pinang, kita kena ambil ferry lain lah. Kita tunjuk nanti ambil ferry ke Sungai Tenam, Daik Lingga pula. Jom kita nak masuk boarding. Harbour Bay. Tempat ni Batam Harbour Ferry Terminal. Boleh pergi Batam kat sini. Setulang Laut ni, siapa nak nombor telefon. Pagi-pagi buka lah ni 7.30. Kedai ada 24 jam lah. Dia
beberapa feri. So kita nak check in. Kita nak check in. Assalamualaikum. Stul. Pasportnya. Pasport mai. Check in dulu. Tanjung Pinang, feri 9.45 pagi ya. Ya. Sini kalau parking kereta berapa kak? Dekat atas ni RM5. Sehari? Kat luar tu RM8 per entry. Sekali masuklah maknanya. Kalau bermalam tu dia ada charge yang berbeza lah bang. Kalau kita pergi sana macam 5 hari? Kena make sure touch and go ada isi je bang. Sebab tak pasti berapa dia charge untuk yang bermalam ni. Oh, dia ada harga lain lah? Ada harga lain mahal untuk yang bermalam. Tu saya tak pasti. Kalau saya parking dekat luar ni, belakang bangunan, kalau parking daripada pagi tadi saya masuk, pukul 5.40 sampai 6.30, RM7. Oh, yang berbayar lah? Yang memang berbayar dekat belakang. Atas ni RM5 per entry. Per entry bukan ke sehari? Per entry. Oh, ingat ke sehari? Yang depan hotel tu RM8 per entry. Oh, per entry ni maksud sekali masuk? Sekali masuk. Oh, okey. Kalau bermalam dia memang ada charge yang lain bang. Batam berapa Tu tak pasti bang. Batam lagi awal pukul 6. Batam 7.15 first ferry. Belum, dekat depan. Batam berapa jam di sini? Batam 2.5 jam bang. Pinang 3 jam ada orang pergi kalau pergi Batam nak kedai satu hari? Sempat ke? Tak sempat. Daripada Pinang dekat kalau nak kedai bang. Nak pergi Lingga kan? Lingga je. Sebab Lingga tu jauh juga tu bang. Yalah dah pergi Kena lah. naik, kena naik bot yang lain kan? Okey, jom. Allah. Masuk. Kita ferry bergerak pukul 9.45. Sekarang pukul 9.08 boarding. Jadi ke Tanjung Pinang ada 2 feri. Pagi ni 9.45, petang 3.45. Jadi kita masuk untuk ke pelabuhan. Kita nak check immigration. Ni banyaklah kedai-kedai. Jadi kalau datang awal sini ada je kedai-kedai nak makan tapi mahal sikit. Makan kat luar murah. Jadi kita boleh nampak pelaksana laut Singapura. So ada 2 jalan lah. Kalau nak pergi ke Batam boleh juga pergi ke Batam, tapi jauh nak pergi ke Tanjung Pinang kedai. Jadi kita naik ikut Tanjung Pinang dekat. Pergi 2 hari lah perjalanan. Okey, tak masuk. Okey, selesai check immigration. Kita nak masuk tiket Tiket ni. Lock ya. Ni Pinang belum lagi abang. Oh belum lagi? Pinang sekejap lagi. Okey. Baru suruh masuk je tadi? Okey, terus betul dekat sini. Okey, terima kasih lambat lagi. Tunggu kejap lagi. So tiket dah selesai. Kita tunggu boat ferry sampai. Berat beg lah. Okey, jom. Tanjung Pinang dah panggil. Jom kita masuk. Masuk. Right. Okey. Jom. Kita lihat lepas 2 tahun kita datang balik kedai Lingga, insya-Allah. Apa perubahan tengok. Ini jalan masuk. Ini apa? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang luar sana. Sini ya.
Kita apa Singapura kan? Singapura. Dua tahun lepas kita datang tarikh ni jugalah. Cuma awal sikit kita datang. Maknanya tarikh ni kita dah duduk di Penyengat, dah duduk 7 hari. InsyaAllah mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Misi kita jauhlah kali ini selamat capai objektif. Lama tak buat vlog ni jadi gayat. Tanjung Pinang. Ini Batam. Ini ferry ke Batam Center. Kita keluar sini ya. Tanjung Pinang, Batam Center, belah kanan Tanjung Pinang, belah kiri ini ferry ya. Boleh lepak kat belakang ni, atas tak tahu boleh naik ke tak. Baru buka pintu. Tanjung Pinang. Ambil belum? Belum. Alright. Mana mai? Belakang boleh. Ini ya. Alright. Kita duduk sini ya. Baru ni. Ban ya. Dekat sikit. Tenang beg kat sini. Alhamdulillah. So, cermin besar mana nampak. Ambil gambar cermin besar ni nanti. Alhamdulillah. So, daripada 3 orang tinggal berdua. Sini kita orang conquer. Sebab tiket dah bayar. Doakan perjalanan insya-Allah selamat sampai ke Tanjung Pinang. Esok kita gerak ke Daik, insya-Allah. Lega sikit, boleh tidur lah. Ngantuk lah. Okay, nanti kita sambung sikit. Sambung lagi, kita sambung balik. Okay, ferry dah bergerak dalam ni kurang 5 minit. So perjalanan dalam 4 jam. Kalau tak ada apa, tak ada ribut, angin okey, 4 jam kita akan sampai ke Tanjung Pinang, insya-Allah. Bila ada ribut, ada angin, tapi tengok cuaca okey ni. Cuma mungkin petang sikit mungkin akan ribut lah. Kita akan sampai 12.30 waktu Indonesia Barat, insya-Allah. Okey, nanti sampai di pelabuhan Bintan, Sri Bintan, kita ambil lagi. Okey, jumpa nanti.
Boleh. Ya. Baik. Alhamdulillah kita dah sampai Tanjung Pinang. 4 jam perjalanan feri. Sekarang ni kalau Malaysia 1.5, kalau dekat Indonesia Tanjung Pinang 12.5. Masuk Johor dah lah. Nanti kita update kat depan. Sini tak boleh immigration. Okey, alhamdulillah kita dah keluar immigration. Sekarang nak cari tiket. Cari tiket ke Dai. Tiket Dai ni. Tiket Dai bapak bisa masuk lurus pintu kedua. Oh, sana. Ya, masuk. Kita istirahat. Terima kasih ya. Tiket. Ni ke? Dai. Dah esok-esok. Oh, esok. Oh, loket dah tutup tu. Oh ya. Mana ini? Adalah yang terima buahnya tu. Coba ada Terima Setenam. Jadi lagi kita nak pergi kedai, kena turun ke Setenam. Kita dah tutup. Tak ada orang. Dah tutup. Pagi agak jam 10 baru buka ya. Tadi jam 10 lah nak berangkat. Tak apalah. Mana ini buka kaunter pukul berapa ni? Pagi lah. Pukul 8 ke? Kapal apa pun nak. Betul kapal apa kedai? Besok. Setenam. Tinggal tenang. Pukul berapa esok? 11. Pukul 10. Tak, itu ini kaunternya buka pukul berapa tu? 9 ya? Oh, gerainya pukul 11. Kadang-kadang pukul 11. Kita nak duduk hotel dulu lah. Sudah dah kawan, sudah dah. Ada penyengat. Penyengat boleh, kita ada kawan Raja Malik apa semua. Orang Jawa langsungnya lah. Ya sana langsung. Kita jalan keluar dulu. Tu ada bangunan baru kat sana tu. Hati ada orang nak tunggu. nanti ya dulu tidak. Dulu kita datang ni tak macam ni. Mana tak ada cermin-cermin ni lah. Kita ada buat bagi cantik begini lah. Okay, misi kita nak cari penginapan, lepas tu nak solat, kemudian jumpa kawan, feri Batu. Tanpa Tanjung Pinang ni ada member lah. Feri Batu, tu ada Raja Malik, Pulau Penyengat. Ni cari penginapan dulu. Cari yang tiap bajet dah lah. Alhamdulillah kita sampai awal ni, mana ada lapang sikit, kita boleh jalan mana-mana tempat nantilah. Selalunya kalau sampai petang kita boleh pergi mana? Balik hotel, rehat je. Ni mungkin kita akan ke Pulau Penyengat sekejap nanti. Pusing-pusing Pulau Penyengat. Okay, insyaAllah. Jom kita pergi cari penginapan dulu. Okay, sekarang kita nak, kalau keluar pada pelabuhan tadi, turun feri, nanti kita keluar kat sini lah. Kalau kita nak pergi Pulau Penyengat, mana situ lah? Kalau nak pergi Pulau Penyengat, naik pom-pom pergi sana. Tu Pulau Penyengat lah. Ini tu hotel. Apa dia? Jabat. Ni kita nak keluar pergi pom-pom sana. Dia nanti terus ada Maybank kat sini. Ni ada custom. Mula ini Oh, dia free ni. Nanti. Ini apa ni? Dia isi apa ni? Isi sama sotong. Sama sotong. Sama, gratis. Ini berapa ni? 100,000 aja. 100,000. Kalau pakai kotak ni, burus sekali 5. Ya, Mai. Bagi 10. Ya, apa ni? Sini panggil apa ni? Otak-otak ya? Otak. Kotak ikan sama sotong. Oh. Dia hantar pakai taksi. Tidak, sudah dah kawan sini. Kalau nak ziarah kelak aku hantar. Aku tahulah kuburan raja. Ya. Ya. Aku tahu. Itu ada kantor militer.
Jumpa gerbang Tanjung Pinang. Gerbang Tanjung Pinang ni banyak lah. Kita ada Maybank di Tanjung Pinang. So nampak gerbang sana tu, itu gerbang kalau nak pergi jom itu nak pergi ke Pulau Penyengat naik pom-pom. Okey, selesai dah kita tengok cincin. Kita pergi ke Pulau Penyengat. Tengok cincin dah selesai, kita pergi ke Pulau Penyengat nak cari penginapan. Sekarang dah pukul apa ni? Ni dia. Mati. Mati dah handset ni. Kat pukul 3 lah. Okey. Ni jalan kita nak naik pom-pom. Okey, naik pom-pom 9,000 lah satu orang. Tapi kena tunggu. Jangan 10 orang. Mau cari inap sana. Inap homestay? Dari mana? Malaysia. Mana tak? Kat Yana Dekat kat Yana Selalu di Sultan selalu. Masjid depan masjid. Depan masjid ni. Ni dah sampai. Jom kita naik pom-pom ke Pulau Penyengat. Angin kuat. Pom-pom di sini sampan lah. Untuk orang dominasi. Itu hotel luar kerja lah. Orang dominasi luar. Bagus, saya sekarang tadi homestay kat Yana lebih enak, lebih luas, nampak masjid. Nampak Boleh apa? berapa tu kalau tu? Sama je tak? Tapi tak tahu lah 300 lebih juga. 300 apa 200 gitu. Boleh lah, nanti tunjukkan. Oh, boleh sama, saya pun nak berjalan balik. Okey, baik. Sebab kita selalu Sultan tu saja selalu. Ada banyak homestay. Allah. Sebab kita dengan dia dulu. Okey, terima kasih ya. Alhamdulillah. Sudah sampai. Okey, kita dah sampai ke Pulau Penyengat. Kita nak ziarah. Itu kan lebih nyaman. Yelah, itu tadi saya tengok di TikTok tadi. Oh ya. Oh, itu Kak Yana itu. Satu situ, satu je kan? Ada banyak Ada banyak di Pantai Tarik juga dia. Pantai Tarik malam-malam tu ada juga. Ini nak beli itu apa? Lai cikang apa? Air. Mana? Okay, ni depan ni rumah Raja Malik. Tu homestay Kak Yana. Ni ada tanjak. Apa datang Pulau Penyengat ada tanjak. Assalamualaikum. Oh, ni buat apa ni? Assalamualaikum. Nasi ada lagi? Nasi ada lauk. Ada lagi. Ayam bakar, ikan bakar, ayam ikan ada. Oh. Pergi ni lah. Order dulu lepas tu lagi. Jangan datang balik lah. Balik ya. Ada kedai runcit. Gerbang. Ni Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Mana pakcik? Sultan. Penginapan. Ya. Pergi tua ni. Dan balai.
Kelurahan Penyengat. Ini tempat lalu kita menginap penginapan Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada orang? Tak ada orang. Nak tanya sebelah. Tahu ni. Kuncinya Kunci dalam. okey, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Dah masuk homestay depan masjid ya. Ini homestay kita. Senang depan masjid. Turun homestay terus pergi masjid semayang. Ya, homestay Sultan satu malam 250,000. Jadi ini soalan boleh lagi ni. Selalunya tu ada 2 orang lagi, 4 orang. Okey. Mandi jadi petang-petang kan kita ronda-ronda ke pasar. Alhamdulillah boleh dah lena. Sakit pinggang. Jumpa nanti.